Okey, ini lagi satu berita yang terkini yang aku nak share dengan korang. Okey, ada keluar daripada The Vocat. Okey, akaun 3 KSP, golongan B40 catat rekod pengeluaran tertinggi. Okey, sebelum itu aku nak tanya kat korang lah. Korang komen kat bawah. Korang dah dengar apa aku cakap kan? Golongan B40 catat rekod pengeluaran tertinggi. Apa kata korang dalam hal ni? Kenapa dia boleh jadi macam ni? Kenapa? Komen. Okey, Ustaz, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Okey, so berita-berita yang aku nak sampaikan ni, ini adalah satu orang kata tanda-tanda kebiasaan dia based on kronologi pengeluaran ataupun tuntutan KWSP sebelum ini. Of course, okey, bila dia dah announcekan sesuatu perkara, kerajaan contohnya daripada pemberian RM500 aku ada maklumkan dalam episod sebelum ini. Jom kita tengok paparan ni. So, yang mana pada 24 Februari 2023 yang lalu, dah lama dah, okay? Kerajaan tambah caruman RM500 untuk akaun 1 KFC bagi pencarum berusia 40 ke 45 tahun yang baki kurang RM10,000. Ini berita yang dululah, bila dia nak umumkan, okay, bila orang kata sesuatu perkara yang baru, of course dia akan keluarkan orang kata kenyataan yang seperti ini juga. Okay, contohnya macam 63 juta ahli KFC bawah 50 tahun memiliki simpanan kurang RM10,000. So ini yang membuatkan kata nak menunjukkan keadaan sekarang ini terhadap pencarum-pencarum itu semua. Okey, dari segi statement ini perlu ada. Okey, sebab apa? Statement ini akan dijawab oleh kementerian, dijawab oleh kerajaan, dijawab oleh KWSP, dijawab oleh ahli ekonomi nanti untuk membuat ulasan. So sebab itulah petikan-petikan begini dia akan keluar. So sama juga dengan isu yang mana aku ada maklumkan ini melalui Vocat, okay, golongan B40 catat rekod pengeluaran tertinggi. So, kau nak tahu apa cerita dia, okay? Yang mana pengenalan akaun fleksibel, akaun 3, kemudian wang simpanan pekerja telah mendedahkan realiti sebenar kedudukan ekonomi rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya, akaun ini dilihat bertindak sebagai cermin kepada jurang tingkah laku kewangan yang ketara antara kumpulan pendapatan yang berbeza. Okay? Menurut laporan penyelidikan terbaru KSP yang bertajuk Enduring Today, Shaping Tomorrow, akaun fleksibel as a financial, okay, lifeline for well-being yang dipetik NST setakat Oktober tahun lalu, hampir 5 juta pencarum di bawah usia 55 tahun telah membuat sekurang-kurangnya satu pengeluaran. Ini melibatkan aliran keluar dana yang besar mencecah RM16.6 bilion. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Seksyen Penyelidikan Dasar Sosial, Jabatan Dasar dan Strategi KWSP ini, dapatan utama boleh dibahagikan kepada beberapa pemerhatian penting, iaitu realiti golongan berpendapatan rendah bawah RM3,000, kekerapan tinggi, nilai rendah. Okay. Pencarum dalam kumpulan ini mencatat jumlah pengeluaran paling ramai. Okay, mewakili 51.1% daripada 51.1% daripada keseluruhan individu yang membuat pengeluaran. Nilai pengeluaran, jumlah pengeluaran mereka ni ramai. Nilai yang dinilaikan hanyalah 28.6% daripada jumlah pengeluaran keseluruhan dana. Faktor utama situasi ini didorong oleh keperluan mendesak untuk mendapatkan wang tunai segera bagi menampung perbelanjaan harian. Kos sari hidup yang semakin meningkat, of course, dan kekurangan pendapatan menjadikan akaun 3 sebagai talian hayat utama mereka. Pendekatan strategi golongan berpendapatan tinggi RM10,000 ke atas, kekerapan rendah nilai tinggi. Kumpulan ini hanya mewakili sekitar 4% daripada individu yang membuat pengeluaran, namun mereka menyumbang kepada 17.7% daripada jumlah keseluruhan nilai yang dikeluarkan. Faktor utama berbeza dengan golongan berpendapatan rendah, pengeluaran oleh kumpulan ini dilakukan dalam jumlah yang besar dan lebih terancang. Mereka menggunakan kemudahan ini sebagai sumber tunai kos rendah yang sejajar dengan perancangan kewangan jangka masa pendek dan bukan untuk keperluan jangka pendek. Dan sebelum ini pun ada ramai, mamat-mamat, okay, ada komen, okay, mengatakan korang ni, orang Melayu ni kan, tak habis-habis sibuk je keluarkan KWSP. Betul. Sedangkan tu kau tengok orang Cina mana ada keluarkan, diorang tahu benda ini harus disimpan dan sebagainya lah. Okey, tetapi berdasarkan laporan demografi, okey, jom kita tengok paparan ini.
Dia ada memberitahu pencarum Melayu kekal sebagai kumpulan terbesar yang membuat pengeluaran iaitu pada 64.1%, mewakili 57.8% daripada jumlah keseluruhan nilai pengeluaran. Dan pencarum Cina, walaupun hanya membentuk 11.7% daripada individu yang mengeluarkan wang, mereka mewakili 22.7% daripada jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan. So dalam hal ini jangan mainkan sentimen bangsa dan sebagainya. Sebab mana-mana bangsa sekalipun, of course, ada segelintir orang yang memang tak ada pilihan. Okay? Dan kita tahu majoriti negara kita, of course, orang Melayu. Okay? So sebab itu dari segi bangsa ni, kalau nak difikirkan kelojikan dari segi data yang keluar, of course lah orang Melayu yang lebih banyak berbanding Cina. Cumanya aku nak bagi tahu, kau tak boleh nak katakan hanya orang Melayu sahaja. No. Sesiapa sahaja, kalau ikutkan, ini tak cerita lagi kaum India ke kaum apa lagi sekalipun. Dia hanya secara general, maksudnya orang kata dari segi bilangan yang orang kata tertinggi dan kedua tertinggi. Okay? Tapi macam mana pun, jangan kaitkan isu ini dengan bangsa. Sebab semua yang ada susah, of course, dia akan keluarkan juga benda ini. Okay? Laporan KSP itu merumuskan bahawa tingkah laku kewangan yang diperhatikan dari kedua-dua kumpulan ini adalah rasional mengikut kapasiti dan keperluan fasa kehidupan masing-masing. Namun, ia turut mewujudkan dua tekanan berbeza yang berjalan seiring ke atas simpanan pesaran hari tua. Hakisan berasasur akibat pengeluaran berulang secara kerap oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana, aliran keluar secara pukar sekaligus berskala besar oleh golongan berpendapatan tinggi. Sebagai rekod, akaun fleksibel atau akaun 3 mula diperkenalkan secara rasmi pada bla 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 bla. Sini aku nak buat kesimpulan. Sebenarnya apa yang tuntutan sebelum ini memang nak mewujudkan tuntutan ini, suara ini khas bagi golongan yang betul-betul bersasar saja. Tetapi berdasarkan kronologi daripada permulaan tuntutan ini berlaku, semuanya tak menepati suara-suara pencarum-pencarum yang mendesak ini. Sebab itulah apa yang dikeluarkan, dicadangkan, berita-berita yang mana kita dengar daripada pemberian 500 ke, lepas tu cagaran ke, dan sekarang akaun fleksibel dibuat. Nampak? Benda ini pula berlaku. Macam menyalahkan sebenarnya balik program ini, akaun fleksibel itu sendiri. Sebab apa? Sebab tak didengari apa suara orang kata NGO ataupun pencarum yang selama ini menuntut sebenarnya. Mereka hanya golongan yang kecil saja ini. Lepas tu dah tak ada. Tapi tak tahulah. Kalau korang ni semua jenis macam tak bersyukur, nak lagi. Kan? So sebab itulah, biarlah kewajaran idea perlu didengar oleh pihak atasan KSP ataupun kerajaan sekalipun. Dengar dengan teliti apakah orang kata cadangan suara kali ini yang nak dituntut oleh pencarum selama ini. Itu yang sepatutnya wajar. Bukannya pekakkan telinga, bukan menyidaikan NGO tersebut. Dah ambil orang kata data memorandum daripada pihak NGO, malah buat apa? Simpan dalam tong sampah. Lepas tu keluar idea yang mengapu. Fleksibel lah, apalah. Kan? Lepas tu nak menyalahkan pula balik. Kan? So, salah siapa ni? Salah ibu yang mengandung ke? Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.